Langkawi Day 2. Motor kat sana. Pakai baju ya kak? Gosok baju ya kak? Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Day 2 di Langkawi. So kita nak pergi Island Hopping. Enggak, kita ke Island Hopping. Saya mempersembahkan. Jam apa Mama? Pukul apa? 8 pagi di Langkawi. Tada. Tada. Sea view. Apa khabar orang Langkawi? Welcome to Malaysia. Okay dah, jom. Kita nak pergi makan dekat apa? Nasi dagang Pak Balau. Jangan lupa subscribe. Jumpa lepas ni. Duit banyak habis. 오늘따라 모든 게 지겨운 것만 같아. 저기 지나가는 사람들 같은 표정들 짓고 있잖아. 의미 없이 흘러가네 이 하루엔 네가 필요해. 어디로든 떠나볼까. 저기 노을진 길을 따라 설레는 마음 가득 안고서 아무런 생각도 하지 말고 저 깊은 곳으로 뛰어들어볼까. 아주 잠시 눈을 감고 하나 둘 숨을 머금고 붉게 물든 일거리를 짓는 마음 가는 대로 훌쩍 다른 vibe 조금씩 다가오는 밤을 따라 마음 가는 대로 let's ride 발길 닿는 대로 try 연기라는 vibe 끝없는 네 밤 위로 fly high 아무 걱정 말고 let's dive 네 밤을 향해 ride and vibe come on 둘만 아는 곳으로 너와 나의 paradise 속을 높여 계속 가야 해 이 설레임이 사라지. Assalamualaikum. Jam kau apa Lina? Kita tak buat jam lah. 8.20. 8.20 pagi kita dah sampai nasi dagang Pak Malau sambil menunggu Cik Aki dan Pandak untuk sampai ke sini sebab kita tak tahu nak pilih meja yang mana. Tunggulah nanti diorang buat keputusan. Jangan lupa subscribe. Mempersembahkan dagang Pak Malau Langkawi. Rina nak cakap sesuatu? Rina cakap sesuatu kan? Cakap lah. Jack, you want to say something? Di mana Pulau Bidara? Entahlah. Kat mana dia dapat ilham, saya pun tak pasti. Nampak cantik tak? Dek? Okeylah. Tunggu diorang. Jom, ni bapak duit banyak ni. Tahu punya. Ha? Ni slow tarik. Okey, ni antara menu kita. Nasi dagang ikan, nasi dagang ayam, Rina, menu saya. Pilih kuih pilihan Rina, lempeng kelapa dan cobadak. Dia tarik ni slow. Selamat menjamu selera. Jom kita makan. Makan. Sedap lempeng kelapa ni, sedap. Yang ni sedap. Itu pun dua ni pun sedap. Lagi satu teh tarik ni pun sedap. Nasi tarik sedap. Ni kita belum rasa lagi. Sekejap lagi kita rasa. Sementara itu Cik Aki dah sampai. Semua dah datang. Bersih dan cantik di situ juga. Saya punya teh tarik 4, teh panas 2, dagang daging 1, minyak ayam 1, dagang kambing 1, dagang ayam 1, ikan gulai 3. Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Cara 2. Okey kat dia ni, tak ada roll 2. Yang kelima. Oh, ikut siapa yang makan ni. 6, 7, 8, Brown ni. yang ke-9. Ni budak-budak ni. Budak ni. Okey ah. Okey, 9 Ha. tu. Brownies dengan kek batik. 1982. Kan kau ni. Oh, accountant sini. Ni kek angkut dia. Kau sini? Line 5G. Jap.
Hei. Potong gaji kaunter bang. Okey. Hey. Terima kasih. Assalamualaikum bang. Hello. Ini nak cakap. Tujuh kan? Betul tak? Macam mana? Tujuh biji tak? Okey, 7 biji. Betul? 7 lubang. Betul? Saya pernah main. Saya tak ada main. Minta main awak je. 1, 2. Tak cukup ni. 2, 5. Nah, tak payah. Ya. Oh, awak sudah. Ha. Saya nak beli batu seremban. Batu seremban. Saya nak beli Awak main ke batu seremban? batu main. Hari tu saya main. Ya. Minggu nak main tak? Ha? Ya. Akak balik hari apa? Sama-sama lah kita balik. Besok sama. Ya. Batu seremban. Nak ke? Latai Valley selepas ni sama Encik Akil. Ni Encik Akil. Ya, degil. Lagi seorang. Degil. Wah. Boleh? Degil. Abi jalan duit. Tak boleh. Apa khabar lu? Can you feel the vibe? Give me that beat. The vibe. Can you feel the vibe? Give me that beat. Taman Awam Keluyu. Oh, tu orang mandi. Boleh mandi sini. Sekarang kita berada di Taman Awam Teluk U, di mana semua orang boleh mandi-mandi di sini. Macam Kristinger saya rasa. Oh, Tengok. dia nak benang tu kan. Cantiknya. Mandi Mas Bila.
Dulu abang Bati kan, Abang Tahir punya abang pegang ni bro. Ya, dia kecil. Okay, Assalamualaikum guys. Lepas kita makan dekat nasi dagang Pak Malau, Kajang Belipat, Kajang hamba di bawah lalu. Sekarang kita berada di Selamat datang Kompleks Haji Ismail Group. Kita nak pergi shopping sikit. Shopee apa? Kita akan servis apa yang ada ke dalam. Tak ada apa-apa, semua kosong. Pergi. Jangan lupa subscribe. Okay. Like. Like and comment dia tu. Oh, cepat ya. Tanya. Halo. Mana? Yang Amerika ada tak? Jadi mau besar saja. Hai. Ini kalau yang saiz ni 100 ml. Harga dia 630. Macam ni boleh nak? 569. Ni. 569. Ingat saya. Mana adik? Abang mana? Abang mana? Bang. Abang. Ni yang dulu beli untuk mama dulu. Ya. Yang beli tak bau tu kan? Oh, apa tu siapa dengar? Masa bila beli? Dulu masa kita bawa kahwin tu. Betul. Nak tak? Tak. Tak nak? 569. 569. Mungkin dekat dia. Bang, menang. Shopee kalau TikTok ni buat. Okay, bukan ada tidak. Ni tak terbang ke batu. Boleh. Mana sampah ni? Oh, tadi. Nak. Cepat. Duit banyak kan? Ini kat 7E pun ada. Tapi tak besar macam ni. Tapi ke comel. Tak. Dia sayang. Tengok beli ni. Terus. Kita tu. Tengok lah. Mana ada di mana?
Senyap je kan? Kisses. Kisses. Ni kisses biasa ke kisses yang apa? Almond sana tu. Ha? Almond sana. Tu yang mana? Tak sama je. Ikut. Ya, donat. Tu apa? Almond. Tu almond. Tapi yang makan tu apa? Almond. Bagilah satu. Nak? Tak beli yang satu tu je. Ni beli untuk kita je kan? Ha, kita ni. Tu. Rambut durian tu. Jalan. Aduh. Ni apa? Cuba tu. Oi. Siapa tu? Apa ni? Tak nampak. Tu je. Ni tengah. Dah. Ini dia. Kita naik motor ni tau. Gua ni saya favorite asam jawa. Saya asam dulu. Apa dia? Kita naik motor. Jangan risau. Kita Balik, ada dalam move. Kita ada dalam move. Kita tumpang je dia orang. Okey. Menunggu bas rombongan datang. Ayam lebih ni. Dek. Breakfast and western. Mana makanan? Okay guys, sebabkan servis yang entah apa-apa, so kita orang ambil keputusan untuk balik ke hotel.
Ni outfit kita. Baju Langkawi, seluar Langkawi. Beach tu macam mana? Sana, sana. Kat sana? Ha. Maksudnya macam mana nak pergi ke sana? Tu. Sana sini. Boleh tu? Baik. Right. Okay, so I don't know. Tu, tengok deh. kita pun boleh minum handshake kat sini. Okay, Tapi kau jalan sini berarti. Tu, Sal. Sinilah. Ni je. Sampai sini je. Nah, kita makan lah. Kita makan lah. Makan kan? Aku dah agak lah, kalau kan sampai sini kan mesti 200-300 kg pun boleh bang. So jom kita naik boat ni dulu. Lepas tu kita akan naik parasailing di tengah ni. Ha, 300 dapat 3% berapa? Ribuan. 30 ringgit. Ni dah tak kukuh. Parasailing. Meriah syuk. Pantai senang. Yeah, sure. Dia dah jalan, aku dah suka. Muka terpaksa. Muka terpaksa. Okay, Rina muka dia terpaksa. Aku relakan. Hari ini berjaya. Sabar Rina. Kita mampu melakukannya. Bro. Kita bisa melakukannya. Bisa bro. Dia tak nak bercakap dengan aku.
tengok apa ni. Okay guys, kita sedang berada di Langkawi Pantai Cenang. Parasailing. Wah, menang. Woohoo. Tinggi. Yeah. Belum. Tadi. Belum, Dik. Sabar, Dik. Tengok matahari sana. Hai. Wah, sabar. Bapak ada. InsyaAllah. Kita mampu melakukannya. Wah, sampai. Dah cukup lagi. Oh, ni view cantik. Wah, tenang. Okay. Drone. Lambai. Ha? Tak lagat lambai. Dah berkata yang pegang dia macam ni je, lepas macam ni je. Trust me, you must trust me. Cantik view. Woohoo. Ui, angin kuat siut. Rasa macam nak mabuk atas ni. Mau ke tak? Dina okey? Okay, dia dah tarik kot. Okay guys, kita dalam ketinggian tak berapa. Oh, bukan senang kan nak parachute. Okay, aku rasa parachute bukan dunia aku. Dan Rina, mau okey tak? Nak muntah apa? Tak. Jangan lupa subscribe channel Amy Tylo mempersembahkan Pantai Cenang tahun 2026. Yeehaw! Kapal kita kat bawah. Bot kita kat bawah. Ni orang kata tak ada kerja, cari kerja. Tak ada berjaket. Duduk Rina, anda mampu melakukannya. Bucket list 2026. Kenapa dah? Dah. Dia dah on the way nak turun ni. Sekian, wassalam. Apa lama kita? Dah sampai dah. Sabar. Tu dia tengah tarik tu. Kita merasakan parasailing bukan dunia kita Bukan dunia kami.
Okay, saya nak rasa nak muntah. Begitulah cara dia masa kita naik tadi. Rina. Rina dia marah je. Ayo main dari mi. Ada makan. Ya, jangan masak lagi. Mabuk laut siut. Oh kejap ke? Senang muntah ke ni? Settle lah semua? Settle. Bisa? Kita boleh Sprite. Kongsi, Aku dapat tips kalau mabuk beli air Sprite. Sprite gitu. Dah okey Settle lah. Aku masuk awak settle. Dah Jangan buka dah. Kita balik bilik tu. Tunggu yang tadi dah segar. Baru kita tengok yang sepatutnya. Takkan kau macam tadi dah. So ada lagi last tang. So last kita dah dari sini. Harap tak melibatkan laut lah. Oh, motel. Okay, sama malam. Masih mabuk laut. Sabah tu dia tak apa. Tak misal lagi. Ini baru misal. Sekejap lagi baik. Sekejap je lagi. Tempat dia jalan sana. Okay, lebih minimal. Bila okay, dah okey lah. Belum. Belum okey. Okey. Lipat lagi. Lagi. Apa? Comel. Ha? Anak. Warisan.
Ini kurus ke? Dia orang nak makan. Oh, saya pada tu kan. Merah. Tunggu nak hantu buat show api. Tak apa dia punya rival. Show api. Tu dah. Di Pantai Cenang. Jangan lupa subscribe. Wow, dah. Sudah sihat. Sudah sihat. Nah. Okay. So mana yang nak ajak air minum? Yang ni malas. Malam kedua kita layan street food. Kari Cenang buat ini tadi. Tengok dah dia senyum dah. Dia dah sihat. Darling, you want waffle? Yes. One waffle? Yes. What waffle you want? Cuma ayam, Shawarma, takoyaki, ramli. waffle tapi bukan STJ punya. Tahu sedap kakak sedap. RM1 lagi kita habis. Sabarlah. Makan jangan kira. Dengan Mi Thailand makan jangan kira. Makan je. Tapi bayar sesing. Ini sebab tak makan tengah hari ni. Ya betul. Ah, Makan hari tadi so kita makan. Lepas tu Amy tadi dah muntah semua yang pagi-pagi bila. Dah muntah habis dah. Cukup balik. Saya tak. Laut bukan dunia saya. Bukan dunia saya. Betul ni kali kedua cakap ni. No more laut anymore. Tapi kalau naik cruise, kalau kita naik cruise, Takut pening lah mah. cruise pening ke? Tak pening kot. Kalau cruise dia tak goyang. Ya ke? Borak lagi. Ya ke? Tu tak goyang kot. Sebab Dia ada kata- steady. Ada orang kata Dia kena juga pakai yang macam ubat. naik cruise. Tak lah, apa-apa laut. Nanti nak pergi mana lagi dah, kalau tak pergi laut. Saya duduk rumah je lah. Okay, ni last cuti kita. Day 2 Mi Thailand dan Rina di Langkawi. Jangan lupa subscribe. Kita makan dulu Sahab dah. Apa dah? Boleh. Boleh. Cepat. Okay, day 2 Pantai Cenang Langkawi. Apa tadi? Malau. Paman Malau. Dengan Pak Malau. Dagang Pak Malau. Lepas tu Haji Ismail Group. Lepas tu parasailing. Lepas tu Muntah. Lepas tu settle down depan Warisan Duty Free Langkawi. Hotel apa tak nama ni, lupa lah. Kita lepak depan Pantai Awam Cenang. Okay, Mi Thailand. Rina. Jangan lupa subscribe. Jumpa di next video. Bye. Sampai. Ya. Okay lah. Ya. Ya. Subway. Baik, kat Langkawi. Saya ambil kat mana ni? Sini eh? Kita ambil yang purple tu lah. Ya. Hai. The next Subway. Sama tak? Ini warna-warni sikit. Lagi sikit. The next Subway. Tadi ke ni? Tadi. Baik, Wan. Tadi tu baru the real Subway kan? Apa? Tengok, CCTV.
Ni Ha. Okay, kita pilih yang betul-betul the real Subway. Bayar. Jom.